ini Kak Ngah. Bab-bab sibuk memang dia lah. Tapi bab kreatif pun dia. Cantikkan halaman nak murid saya buat. Kalau bab training, aku ingatkan adik-beradik tu memang Kak Ngah. Kuih raya. Kuih raya nak beli ke nak buat? Mana mudah ni. Ni dah hari apa? Minggu depan dah nak raya. Macam Itu je. ini suasana riang-riang. Mana ya nak cari ni? Kuih raya lah. Tak ada ke orang buat live kuih raya? Dah lambat dah ni. Mana? Ha, ini. Kuih raya ni. Kita beli lah. Kita belilah. Apa nak buat? Tak ada masa lah nak buat. Kita beli. So, kita buy. Okay, sekejap. Dan agak adik-beradik aku buat tak kuih raya? Mesti aku yang paling buruk sekali. Baru kau tahu. Pun kalau nak buat, macam mana orang nak buat? Kita call Kak Cik dulu lah. Ni pula Kak Cik. Dia memang macam ni tau. Pantang dia nampak benda yang tak kemas. Siap dengan package bebel tau. Betul-betul. Bila dia tak boleh nak harap lah. Kak Cik ni nampak jayung tapi kuat. Pasal sebesar alam pun dia mampu nak angkat tau. Dia pun sama macam Kak Ngah. Semua nak perfect. Tapi Kak Cik ni bab-bab kekemasan. Ada call pula. Siapa ni? Kak Cik dengan Kak Ngah ni kalau borak memang tak ingat dunia. Hai Kak Cik. Tengah buat apa tu? Hai. Baru balik. Lepas tu kemas-kemas sikit lah dekorasi dekat luar rumah ni. Tahun ni balik raya tak? Tahun ni balik raya rumah mak lah. Kak Ngah kat mana tahun ni? Sama lah. Raya balik rumah mak juga. Balik rumah mak? Ya. Oh ya ke? Baguslah. Ya, mestilah. Kuih raya Dah beli dah. Awak beli apa? Mana boleh, surprise lah Kak. Nanti kita balik, kita kumpul ramai-ramai. Nanti lah kita buka kuih raya apa yang kita bawa. Ya, nanti kita jumpa. Kak Long balik sama tak? Lah Kak Long. Dia balik raya rumah suami dia ke tahun ni? Tak apalah kalau macam tu, Kak Cik tanya dia. Dia balik raya mamak ke? 1 jam kemudian, barulah habis topik dia orang. Okay, bye-bye. Bye. Ni pula Kak Long. Kak Long ni businesswoman jual-jual hamper. Kak Cik. Hello, Assalamualaikum Kak Cik. Hai. Tinggal susun hadiah. Kenapa? Ya, semakin nak cuti ni semakin tu lah nak sibuk. Kak Cik buat apa tu? Oh. Ya. Kenapa? Mau balik sebab kan raya dekat belah kita. Ya. Nanti meriahlah rumah mak kan? Ada, tapi Kak Long tak boleh lagi. Kak Cik bawa tak? Oh, okay. Bye. Assalamualaikum. Jumpa nanti. Ni kerana Kak Ngah bila balik kampung. Dia guna bas. Lepas tu dia akan jalan kaki sampai ke rumah. Dalam jalan tu, dia kuat bebel tau. Sebab dia suka pakai jalan shortcut yang susah. Balik kampung. Lagi favourite kita waktu kecil. Wangi je bau dia. Hidup sekali? Tak berubah lah kampung ni. Masih sama je macam dulu-dulu. Oops. Tak sangat macam dah lama tak balik kan? Rindunya zaman kecil-kecil. I love my kampung. Renah Kak Cik pula memang gelabah dekat jalan raya. Kita je nak start. Jangan terus. Okay, jom. Kejap. Kak Cik ni dia pandu cermat tapi Kena baca doa dulu. Takkan tak baca doa. Aduh, dia nangis ni. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami pulang ke kampung ini. Amin. Baru semangat sikit. Lah, jom. excited dah balik kampung tu. Allah, hampir terlanggar gerbang. Kesian tu bapak dia. Lepas tu dia salahkan lembu lah. Ni turn Kak Long pula. Dia pakai Grab je. Dah sampai. Jap. Ni Kak Long ni safe buat macam macam. Sebab tu lah dia pakai Grab. Nak pergi Terengganu ya? Oh, boleh. Okay, tak sabar ni.
Macam biasa Kak Long lah dulu sampai tunggu adik-adik. Ha, tahu rindu? Mana Kak Cik? Bila Kak Cik datang, riuhlah satu kampung. Manalah mak dulu tak bebel. Jumpa je. Memang riuh satu kampung. Itulah nampak Alun terus. Tak sabar nak kita beraya kat rumah mak. Betul lah. Rindu sangat dengan suasana. Sampai-sampai di rumah Kak Cik ajak bertiktok. Kak Cik mana raya? Alamak, dah terkantoi nampaknya. Kan kita plan nak bawa sama-sama. Dia sebenarnya macam ni. Kak Long. Ya. Cik bercadang sebab kuih raya yang mak paling suka. Jadi, Kak Cik bercadang. Okay. Kak Cik nak buat kuih ni raya sama-sama. Boleh ke? Mana tak cakap awal-awal. Tak payah kita beli kuih ni. Akak, hari tu kan akak call saya. Saya cakap saya nak buat surprise. So, inilah surprise lah. Boleh ke? Boleh. Yeay. Tak apa. Sayang kakak-kakak saya ni. Macam biasalah, Kak Cik akan sediakan semua bahan kuih. Sebabnya inilah rutin tiap tahun Kak Cik. Masa mak masih hidup, Kak Cik paling rajin tolong dan rapat dengan mak. Dalam masa yang sama, inilah cara Kak Cik melepas rindu yang tak terubat. Nak, mungkin sekarang ni mak dah tiada. Mak pun dah tak dapat temasediakan kuih kegemaran anak mak dah kan? Tapi kenangan kita tetap ada. Cara nak buat kuih bersama masih dalam ingatan lagi ke? Kalau rindu mak, gunakan kenangan yang ada. Diteruskan dengan mencipta kenangan bersama adik-adik dan anak-anak kamu nanti. Mak tahu, anak-anak mak boleh jadi macam mak nanti. Mak sayang anak-anak mak. Hidupku dengan kehangatanmu. Alamak. Apa sedih-sedih? Inilah Kak Cik tengok bahan-bahan nak buat kek ni, kuih ni. Dia ada tepung, ada telur. Ya, kan semalam kita dah janji kita nak buat kuih. Ini mesti teringat mak. Ya, adik teringat, Kak Cik teringat dekat mak. Dulu kan kita selalu buat ramai-ramai dengan mak. Dah juga. Main-main. Kanan. Teringat. 1, 2, 3. Jawab tak? Kak Nah, tengok ni. Nampak tak? Oh, betul. Dah jadi. Kejap kita menggulung. Punya apa? Kita orang betul juga lah. Tiap kali lebaran menjelma, mulalah masing-masing teringat dengan momen bersama mak. Bila salah seorang mula drama, Kak Ngalah orang pertama yang akan sedih. Bermulalah imbau kisah-kisah lama bersama. Dalam sedih ada riang, dalam riang ada pahit. Sebab mak pesan, walaupun satu hari mak dah tak ada, silaturahim dengan adik-beradik jangan putus. Walaupun mak dah tak ada nanti, kenangan yang mak tinggalkan bersama anak-anak jangan pernah dilupakan. Malah jadikan kenangan yang lama tu sebagai momen bersama pada masa akan datang. Hargailah ibu bapa dan adik-beradik yang masih ada. Ingat, mak tetap ada bersama kenangan. Mana ni? Sini. Sedih tak tu? Macam mana raya korang tahun ni? Dah sediakan tisu? Okeylah. Kami ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Ingat tahu anak-anak, makin dewasa, makin banyak kenalan. Makin berusia ibu bapa, akan hadir detik kehilangan. Hargailah masa bersama orang tersayang. Kuih Raya Mak. Ikhlas daripada anak mak.